Selain menjadi marketing coach, saya juga suka acah-acah jadi productivity coach. Sebab apa? Sebab saya suka topik productivity dan saya suka mengefisienkan kerja. Jadi saya ada banyak bagi tips kepada, macam contohlah, this screenshot adalah from one of my mentee yang saya bukan saja bantu in term of his business tetapi juga kepada productivity dia sebagai founder, macam mana nak jadi lebih produktif. So kadang benda-benda simple dia. Contohlah paling bukan dia saja, ada beberapa mentee juga yang saya akan kongsikan benda yang sama. Nombor satu ialah pastikan anda punya bookmark list, anda gunakan browser tu, pastikan bookmark bar tu betul-betul function. Baru contoh bookmark yang saya dah optimize, saya delete semua nama dan letakkan logo je sebab saya tahu itu logo apa dan saya nak pergi ke mana, and then saya letakkan semua file-file penting saya dalam kategori folder-folder kat sini. So just klik dah dapat dah settle. Dan juga saya jual racun dia untuk pakai Mac sebab dia dah memang pakai iPhone, so alang-alang tu pakai je lah Mac kan untuk lebih laju. Dan saya juga share dengan dia beberapa software yang memudahkan lah. Contohnya macam Better Snap Tool, ada juga yang software berbayar tetapi harga dia okey je, murmur. Contohnya yang saya suka, Xsnapper. Jadi jika kerja anda melibatkan penggunaan laptop, cuba cek balik apakah file ataupun destinasi website yang anda selalu nak tekan. Contohnya lah, anda nak pergi ke satu spreadsheet. Nak pergi ke spreadsheet tu saja, anda dah tekan banyak-banyak. Why not tekan sekali je dekat bookmark bar? Benda simple. Juga share tentang konsep death by 1,000 cuts. Dalam productivity, kita tak mati dengan 1 je tetakan, tetapi kita mati dengan 1,000 potongan. Bermaksud, benda-benda yang kecil tapi renyah yang kita kena buat setiap hari akan melambatkan produktiviti kita. Untuk kita nak masuk dalam kita punya zone produktif untuk buat kerja secara deep work. Saya bagi contoh, anda bekerja dengan laptop dan adanya charger, dan anda kerja dekat rumah dan anda kerja dekat office dan di mana-mana. So setiap kali anda nak pergi office, anda kena pack laptop anda masuk dalam bag and then kena ikat balik charger tu masuk dalam bag. Anda balik ke rumah, anda kena buka balik laptop tu, anda kena ambil charger tu balik, ambil daripada bag dan pasang. So why not? You just invest. Beli je 2 charger. Satu dekat office, satu kat rumah. So you tak perlu buat kerja yang berulang-ulang. So cuba cek apakah benda yang berulang tetapi boleh di-shortcutkan dalam anda punya kerja seharian. That's a productive hack yang sangat mudah.